Assalamualaikum. Hari ini kita akan remap ataupun tune sebiji FL5 Type R. So FL5 Type R ni dia datang 2.0 turbo lah, dan semua datang manual. Ada R mode, ada sport mode, ada comfort mode. Yang ni kita pakai stock ECU tanpa menggunakan Hondata lah. So kalau nak pakai Hondata boleh, nak pakai ni, nak remap ECU saja pun boleh. Kalau nak guna Hondata, kos dia boleh pergi ke 5,000 lebih hingga 6,000 lah. Harga Hondata mungkin dalam 3,800 hingga 4,000. Lepas tu kita kena jailbreak, lepas tu kita kena tune lagi lah. So biasanya harga 6,000 ataupun 5,000 setengah ke atas sekali dengan dyno lah. Tapi yang ni kita remake, kita buat on the road. So yang ni macam biasalah, owner kereta-kereta sukan macam ni tak mungkin dia akan nak naik dengan standard lah. So owner dah tukar air intake, downpipe, exhaust pakai Tomei tak silap. Downpipe tak pasti, air intake dah tukar, turbo inlet belum, intercooler belum, charge pipe belum. So kita remake sajalah ni, custom tuning lah. FL5 ni ada yang cakap tak boleh tune pakai RON 95, wajib pakai RON 97. So yang tu sebenarnya tak betul lah. Yang pertamanya memang nak dapat lebih power kena pakai RON 97 lah. Tapi kan nak tune dengan RON 95 tak ada masalah. Even dalam Hondata pun kita dah boleh select jenis minyak apa yang nak pakai, petrol mana kan, petrol quality, nak pakai 95 atau 97 atau RON 100, semua ada dalam selection lah. Kalau Hondata sama juga, kalau stock ECU ni tapi kena pandai sikit lah kan. Tapi sebenarnya tak ada masalah nak pakai RON 95 sebab minyak pun dah naik, harga dah makin teruk kan. Jadi kalau ada FK FL5 nak pakai RON 95, kita boleh buat lah. Ataupun kalau nak pakai Hondata lagi bagus, power pun still boleh korek dengan RON 95. Kalau ada water methanol dengan RON 95 jimat juga. Yang mana-mana antara dua ni boleh lah, tak ada masalah. Cuma Hondata ni dia ada lagi banyak function, yang tu yang best. Kita boleh set beberapa map, lepas tu kita boleh buat port and bank dalam R mode saja. Ada banyak lagi lah features ya. Geng FK FL5 ni, kalau yang mana yang rasa nak naik standard stock kan, boleh je nak naik dalam keadaan tak mau tukar barang kan. Buat stage 1 lah. Ataupun kalau nak pakai custom punya exhaust, tak ada masalah pun. Kalau tak nak pakai branded punya downpipe kan. Tapi air intake kita cadangkan pakai yang branded lah, sebab air intake ni nak kena cantik juga dekat engine bay kan. Macam downpipe exhaust ni, function ni tetap sama 3 inci kan. Sekarang kita punya material yang custom pun sama tebal lah dengan brand-brand macam Tomei. Cuma Tomei ni titanium lah, dapat extra. Kalau yang mana pakai stainless steel lah kan, nak custom saja pun boleh, tak ada masalah pun. Power gain sama sebenarnya. Yang paling penting size dia dekat mana. Size dia tu kena betul lah, size exhaust tu. Sama juga intercooler kan. Ada je intercooler yang budget, yang bukan branded, tapi size tebal apa semua sama. So kita dah settle lah remap Honda Type R FL5. Yang ni kita buat dalam stage 2 lah, siap point bank. Power macam biasa lah, 300 lebih lah. Dia punya tahap turbo standard ni macam tu lah. So siapa yang nak remap stock ECU, ataupun kalau nak pakai Hondata pun boleh, boleh roja kami lah. Pakai Hondata boleh, nak remap saja pun boleh.